Ada orang dia mati ketika tengah selawat, tak ada mengucap, masuk syurga ke tak? Pula ada. Baik, dia kata ada seorang itu di tengah selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mati. Okey, tak kata la ilaha illallah, masuk syurga ke tak? Jawabnya, dia tak ada kaitan dengan kata tak kata. Semua umat Nabi masuk syurga. Kena faham waktu dulu. Kita dah silap faham ni. Kita dah silap faham. Faham kita kat mana silap? Yang silapnya gini. Orang yang mati dia mengucap masuk syurga. Yang tak mengucap tak masuk. Itu silap. Nampak? Mati masuk, mengucap masuk syurga. Itu betul lagi. Yang salah lepas tu, kalau tak ada mengucap tak masuk. Dia sendiri pula khabar mahkum mukhalafah. Salah tu. Faham? Nabi kata, iza hadartumul mayyita lakinuhu la ilaha illallah. Barang siapa hadir di tempat orang yang nazak, dekat nak mati, maka ajarlah dia la ilaha illallah. Itu satu hadis. Okey, suruh ajar dekat nak mati. Hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi fi dunya qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang last kali sebut di dalam dunia ini la ilaha illallah, masuk syurga. Faham? Jadi daripada inilah sunat talqin orang yang dekat nak mati. Faham tak? Sunat talqin. Talqin ni dalam bab agama ada dua. Satu sebelum mati, satu ba'da dafni, selepas tanam. Nampak? Dua-dua ni. Sebelum mati ijma' 4 mazhab. Sunat talqin la ilaha illallah. Yang selepas tanam dah tu, orang sini talqin tak? Talqin. Beratmu. Lepas tanam tu, 2 mazhab sunat, 2 mazhab tak sunat. Jelas. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, sunat baca talqin lepas tanam. Okey? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, la yusannu, tidak disunatkan. Jelas tak lagi? Molek lagu tu. Jadi ada mana-mana ustaz mari ngajar haram talqin, tampar atas muka dia. Nampak mari nak mengarut dah. Khilaf 4 mazhab, 2 mazhab sunat, 2 mazhab tak sunat. Tak tahu nak balak. Okey? Baik. Yang sebelum mati ni, barang siapa yang last sekali, akhir sekali dia sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ramai pula salah faham. Dia kata macam mana? Siapa yang dekat nak mati dia mengucap, terus masuk syurga tanpa hisap. Dia kira tambah pula lagu tu. Salah lagi. Sebab tu jangan ambil teks hadis, tafsir sendiri. Faham? Walaupun hafal 100,000 hadis, jangan. Faham? Tunggu ulama bincang dulu apa maksud hadis. Faham? Tengok dulu. Sebab tu dia ada syarah. Mau hafal dia apa? Bukhari. Tengok syarah. Tengok Fathul Bari, tengok Umdatul Qari, tengok Isyadus Sari. Orang ni semua menghuraikan maksud hadis. Kita ni tengok matan terus keluar hukum. Dia. Nampak? Tu yang mengarut habis. Ustaz-ustaz pun satu hal. Dia yang istimbat hadis. Dia ustaz kan? Faham lagi? Dia yang istimbat ni mujtahid, paling koman. Nampak? Orang yang boleh ijtihad. Tengok satu ayat je boleh keluar lapas dah. Maksudnya bukan masuk syurga terus. Maknanya begini. Siapa yang bila nak mati dia sempat berkata la ilaha illallah, maka memang masuk syurga lah kesudahannya. Tu betul. Walaupun ditakdirkan dia diazab dulu dalam neraka, dia tidak akan kekal kerana dia sempat mengucap. Faham? Itu kelebihan, menunjukkan kesudahan dia syurga. Jadi orang yang mati mengucap ini, ada kalanya masuk syurga, tidak masuk neraka, ada kala masuk neraka, akhirnya syurga. Itu maksudnya. Tapi tidak akan jadi orang yang tak diterima oleh syurga. Faham? Jangan pula salah faham, yang mati tengah selawat masuk neraka. Faham? Salah. Okay? Mati tengah selawat masuk syurga, mati mengucap masuk syurga, mati tengah jual mi goreng pun masuk syurga. Siapa kata masuk semua? Nabi kata. Nabi kata ke mana? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku masuk syurga.
Orang Sungai Petani masuk syurga. Sungai Korok masuk syurga. Kodiang masuk syurga. Gua Cepedak masuk syurga. Nah, Cangdun masuk syurga. Jitra masuk syurga. Anak Bukit masuk syurga. Nampak? Semua masuk. Pasal kullu tu makna jamik. Ada kullu makna bak, tapi kullu sini semua. Illa ada istisna. Man aba. Melainkan umat aku yang tak mau masuk. Man ya'ba ya Rasulullah. Wahai Nabi, siapakah umat yang tak nak masuk? Ada orang tanya. Nabi pun jelaskan. Man ata'ani dakhalal jannah. Orang ikut aku masuk. Wa man asani wa man ya'si, barang siapa yang menderhaka kepada aku, bakat fahuwa aba. Dialah orang yang tak nak masuk. Jadi orang yang mati tengah sedekah dia masuk surga walaupun tak mengucap. Ramai mana mujahidin tengah berperang mempertahankan bumi umat Islam, datang peluru pum terus mati. Masuk syurga. Jadi nak khabar, mati mengucap ini mati yang elok. Bukan mati tak mengucap, mati tak elok. Faham?